Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak buat koktail versi bujang dan pemalas. Let's go. Okey, mula-mula kita perlukan buah potong. Buah potong ni isteri saya dah sediakan. Kalau korang bujang, korang potonglah sendiri. So kita ada aneka buah-buahan. Anggur, lychee, buah naga. Okey, itulah buah-buahan kita. Koktail dah habis. Okay, next kita akan masukkan nata de coco. Make sure korang tapis air dia. Ni kita orang beli perisa mangga. Seterusnya kita akan masukkan sumi. Okay, ni ada sumi, kita akan buka sumi. Saya tunjukkan satu je, nanti saya buka semua. Okay, ni sumi, kita akan buka sumi ni. Buka, tarik. Okey. Tuang. Okey. Sumi zaman sekarang dah senang buka guys. Dulu gigit-gigit pun tak boleh buka. Cabut ujung dia. Sekarang senang. Senang buka ni bagus. Tak payah nak gigit-gigit. Dulu siapa abang gigit depan dia? Tak hygiene lah. Nak hancurkan, bukan untuk buat lah, untuk makan sumi je lah. Not for cocktail lah. Of course lah. Mama. Okay, next kita akan masukkan susu cair. Kita akan masukkan sebanyak 2 tin. Tak kisahlah korang pakai brand apa. Kita akan masukkan susu cair. Senangkan resepi ni. Ni siapa yang tak kahwin lagi pun boleh try. Terlalu mudah. Semudah 1, 2, 3. Sebab apa kita letak buah naga? Tengok warna dia. Dia jadi macam air bandung. Okey, dan habis. Kita gunakan perisa apa ni? Creamer sejat. Satu lagi perisa sama, FNN. Okey. Okey, yang terakhir adalah susu sejat. Pekat manis. Kita akan gunakan separuh daripada tin. Okey, dah separuh dah okey. Lepas tu gaul. Dan tinggal satu lagi bahan yang paling penting. So, bahan yang paling penting yang korang jangan lupakan ialah ais. Kita akan masukkan ais. Lepas tu siaplah kita punya koktail yang terpaling mudah di alam semesta. Okey, so kita ambil ais dan masukkan. Okey, dan kita akan gaul. Okey, so ambil cengkong ni dan gaul. Kita akan mandikan dia. Kalau dapat ais yang hancur lagi best sebenarnya. Jangan risau, kita ada masa sejam lagi. Ais ni akan hancur. Orang datang makan-makan sejuk-sejuk. InsyaAllah sedap. Okey, itu je dalam video kali ini. Selamat mencuba. Bismillah. Okey.